Orang kata main campus tu korang jangan takut-takut sebab Iwan bukan nak takutkan korang sebenarnya. Iwan nak menggalakkan korang kat luar sana supaya korang ada kesedaran mengenai orang kata pendermaan organ, orang kata kepada masyarakat, sebab orang kata sebenarnya ramai lagi orang yang menunggu untuk pendermaan organ, dan ada juga orang kata yang dah meninggal, dah mati, tak sempat orang kata nak orang kata tunggu giliran untuk dapat organ daripada masyarakat kat luar sana. Right, so sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, Iwan nak share dengan korang juga sebenarnya apa itu orang kata pendermaan organ. Pendermaan organ adalah orang kata proses pemindahan organ dan tisu daripada penderma yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia kepada pesakit yang mengalami kegagalan organ tahap akhir. Pemindahan organ orang kata ataupun transplant merupakan kaedah rawatan yang terbukti berkesan dan orang kata dapat menyelamatkan nyawa. So korang semua, bagi Iwan, kalau kat luar sana, kalau korang macam mana aku nak jadi superhero kan, orang kata kalau orang kata dekat Malaysia ni, cara paling senang orang kata korang derma organ korang untuk orang kata menyelamatkan satu nyawa pun orang kata dah boleh dikira superhero. Bagi Iwan memang siapa yang penderma kat luar sana, korang adalah orang kata superhero, orang kata dekat dunia, dekat Malaysia dan orang kata alam semesta. Korang memang orang kata hebat. Sebab orang kata korang jangan risau sebab pemindahan organ ni sebenarnya tak akan berlaku sekiranya tak ada penderma. Sebab tu Iwan nak galakkan semua untuk orang kata menderma organ dan kepada orang-orang yang memerlukan. Di Malaysia sebenarnya hanya penderma yang meninggal dunia ataupun secara mati otak saja yang boleh mendermakan orang kata organ dan tisu. Manakala orang kata penderma yang meninggal dunia secara biasa ataupun jatuh terhenti hanya boleh mendermakan tisunya. So korang jangan risau sebab kat sini juga sebenarnya Iwan nak ajak korang untuk jadi penderma organ. Sebab korang tak perlu risau sebab korang dah mati pun. Bukannya korang hidup, korang derma-derma. Kalau macam ada je yang macam yang hidup pun boleh derma. Maksudnya macam korang boleh berikrar untuk jadi penderma organ ni, maknanya macam bila korang orang kata meninggal, korang boleh dermakan organ-organ korang tu kepada orang kata orang yang memerlukan. Tapi sebenarnya masalah yang menjadi orang kata pening orang kat luar ni kan, sebenarnya boleh ke macam orang Islam ni, boleh ke sebenarnya menderma organ ni? Apa hukum dia menderma organ? So kalau korang nak tahu, korang kena dengarkan bersama Iwan selepas ini. Sebab lepas ni memang Iwan akan share dengan korang ada macam-macam, contohnya negara apa yang orang kata yang memang mewajibkan sebenarnya orang kata derma organ ni. So statistik apa semua Iwan akan share dengan korang. Dan Iwan nak share juga sebenarnya proses perolehan organ ni melibatkan pembedahan yang dijalankan oleh pasukan pakar bedah secara steril ataupun Sukihama. Proses ini tidak akan menyebabkan sebarang kecacatan kepada tubuh dan badan penderma. Selepas pembedahan dan pendermaan dijalankan, luka pembedahan akan dijahit dengan sempurna. Penderma organ dan tisu boleh dijalankan di kebanyakan hospital kerajaan dan swasta, dan bagi individu yang meninggal di rumah, hanya pendermaan mata sahaja bolehkan untuk orang kata derma. Itu antara orang yang Iwan akan share. Iwan dah share dah pun sebenarnya dengan korang apa orang kata sedikit yang korang perlu tahu tentang orang kata pendermaan organ. So lepas ni kalau korang nak tahu orang kata dengan lebih lanjut apa berkenaan dengan orang kata pendermaan organ ni, korang kena dengarkan Iwan. Dan korang jangan lupa like Facebook kami, korang search My Campus Jarak Radio. Korang jangan lupa tekan orang kata jangan lupa bagi jari bak kata Zati semalam kan. Dan korang jangan lupa orang kata follow kami di Twitter, korang search @My Campus Radio. Dan korang boleh borak-borak dengan Iwan ataupun dengan Fifi ke, dengan Zati ke, dengan Zila ke, dekat orang kata Twitter, dan kita bersama-sama share orang kata pendapat dan orang kata tips ke apa kan. Korang boleh lepak untuk borak dengan kita orang dekat My Campus Radio. Alright, so dengarkan lagu-lagu yang terbaik di My Campus Radio. Jom berubah bersama.